Meski. Mantap, mantap. Oh, dua lagi. Puyuh. Oh, tak ada. Puyuh, puyuh betok. Hey. Puyuh, Lagi, Bang. puyuh. Hai guys, selamat berjumpa lagi kita ke channel saya. Okey guys, hari ni saya memasang jaring guys sebab air dah mulai masuk dalam kebun. Dah mulai start banjir. Hari ni saya pasang dulu pagi ni. Petang nanti kita lihat dan tengok guys. Okey guys. Jangan skip video ni ya. Tengok hasilnya petang nanti macam mana. Okey, jom ikut saya guys. Okey, tunggu petang nanti guys. Kita tengok hasil jaring kita macam mana. Ni saya baru pasang guys. Mantap, jom. Mudah-mudahan ada rezeki guys. Lagi. Jaring utama dulu.
Sabar lagi. Jaring kita yang kedua pula, mudah-mudahan ada rezeki, ada hasil dia lah. Ada hasil dia guys. Jaring yang pertama tadi kumpau, tahu yang ni kita tengok ni dulu. Air dia tak naik guys, air dah mulai turun dah ni. Oh, baung guys. Baung. Baung guys, baung. Oh, Rezeki. mantap. Baung. Baung guys. Sabar. Tuh dia. Ikan baung. Aduh. Kenapa tu? Mantap guys. Tengok lagi. Tengok lagi apa yang kena. Kena rezeki. Ya. Puyuh. Ini dia. Mantap. Sentangan. Waduh. Tak bawa tadi guys. Tengok guys. Aduh guys. Okey guys.
puyuh guys. Ikan puyuh ni hati-hati sikit nak kena buka ni, dalam sarung tangan tadi terlupa nak bawa. Ikan puyuh tajam tu. Boleh tahan besar dia. Okey, mantap. Tengok lagi. Nak lesel dia guys. Mana kena? Puyuh lagi. Puyuh. Kaum tak ada. Puyuh, puyuh betok. Hey. Puyuh, lagi, Bang. puyuh. Ayah. Aduh. Ikan puyuh lagi guys. Puyuh. Ikan puyuh. Cukuplah rezeki untuk petang ni guys. Dapat ikan bawang dan ikan puyuh. Puyuh. Tak. Sebab pagi tadi saya pasang jaring ni. Tak tahu lagi lokasi dia macam mana sebab air dia tak naik sangat ni guys. Mungkin besok pagi saya kena pasang jaring kat sebelah sini. Tengok macam mana. Kita kena pasang jaring dekat sebelah bawah tu. Sebab ni sungai lama ni. Dulu ni sungai guys. Sekarang dah. Sungai dia sebelah sana tu ha. Tu sebelah dia sungai besar tu. Okey, kita buka ikan puyuh ni. Besar guys. Boleh tahan. Mantap. Okey guys, cukuplah rezeki kami untuk petang ni. Hasil daripada kami menjaring ni guys. Mudah-mudahan besoknya dapatlah rezeki yang lebih daripada ni. Walaupun tak banyak tapi ikan puyuh dia mantap guys. Ni ikan bawang seekor guys ni. Ikan puyuh berapa ekor je. Okey guys, sebelum tu siapa yang baru jumpa channel saya ni jangan lupa subscribe, like dan komen ni guys. Okey, tunggu video yang selanjutnya. Jom guys, mantap. Ikan mana? Apa kena gigit? Gigit ke apa? Hujan.